Bahawa ini usaha-usaha yang akan dilakukan mulai minggu depan. Dan kita jangka bahawa delegasi kita akan boleh terbang kurang-kurangnya 2 minggu. Satu lagi tugas kita yang berat adalah di mana rakan kita, 2-3 rakan kita ditugaskan untuk jumpa duta negara-negara OIC untuk menandatangani surat sokongan bagi memberi mandat kepada Sentra membawa suara negara-negara Islam yang telah pun memandatkan kepada Gambia dalam kes untuk membawa isu Rohingya ni ke Mahkamah Jenayah Antarabangsa 2019 dulu. Jadi kita adalah sikit binding untuk membolehkan ada tindakan yang kita lakukan. Sebab kita kena buat, tuan-tuan. Ramai orang tanya, kenapa perlu bang pergi sampai kita kena buat sekurang-kurangnya. Usaha kita ni adalah satu gambaran tentang peluang untuk membina. Jadi sekarang ni, kita tak boleh empower orang-orang macam tuan-tuan ni. Kita nak kena bagi satu empower. Empower ni adalah satu pengetahuan yang menjadikan tuan-tuan tahu. Oh, ini langkahnya. Ya, saya kata sekarang, orang maki Rohingya, orang bantai Rohingya. Kenapa orang-orang lain semua diam? Kerana mereka tak tahu kedudukan sebenar. Mereka tak tahu peristiwanya, mereka tak tahu sejarahnya. Menjadikan apabila mereka tidak tahu, mereka inilah yang paling mudah dipengaruhi untuk turut membenci. Jadi kita kata wave yang kita sedang lancarkan, tahulah kamu tentang duduk perkara. Nak bolehkan wave ni bergerak, saya kata kita tak boleh cerita saja. Kita kena cerita tindakan. Supaya apa? Bila kita pergi ke demo di kedutaan Myanmar, semua orang tahu, marahlah Myanmar ni, dia yang bunuh orang dan menyebabkan orang Rohingya datang. Bukan saja orang Rohingya, kita nak jelaskan orang Karen, orang Kachin, orang Shan, orang Chin ada dalam negara kita. 80,000 mewakili 40% pelarian Myanmar. Pergi menari depan kedutaan Myanmar. Hari-hari menari tanpa henti. Itulah punca masalah. Yang kedua, kita kata adalah bagi empower pada tuan-tuan. Supaya kita membincangkan sekarang adalah gerakkan semua orang untuk sedar. Berkongsi mengenai Rakhine ini adalah berkongsi tekanan ke atas negara-negara Islam yang lain untuk menekan Mahkamah Jenayah Antarabangsa, keluarkanlah keputusan dengan cepat. Dan lepas keputusan ni keluar, Pakistan dan juga Somalia, negara Islam yang berada dalam UNSC, tahu ada tekanan untuk mereka bawa kes keputusan Mahkamah ICJ untuk dikuatkuasakan di PBB sebagai satu resolusi. Kemudian bila dah laksana resolusi, dia mengukuhkan kesedaran untuk kita semua tahu, minta negara-negara Islam menubuh pasukan pengaman untuk memberi perlindungan pada orang Rohingya bila mereka nak pulang ke negara mereka melalui proses yang telah diputuskan oleh ICJ yang telah diresolusikan oleh Majlis Keselamatan. Jadi dia kena ikut keteraturan dan tertib tu. Jadi dengan ada keteraturan dan tertib, tuan-tuan nampak? Tidaklah tuan-tuan kata pergi menari ni untuk pihak berkuasa serbu esok. Dah serbu esok, lusa dia datang balik. Daripada 2002 saya jadi wartawan. Kes-kes menyerang pasal borong selayang ni dah dilakukan sejak 2002. Sampai dah sekarang 2026. Benda yang sama. 2002 adalah pasal reverse kereta. Jadi ada seorang pakcik ni, dia reverse kereta. Dia beli barang kan. Masa tu kita tak tahu kata keganasan. Dia dilakukan oleh orang Mian Muslim. Reverse kereta terlanggarlah sayur yang dimiliki oleh orang-orang yang meniaga di situ. Orang tu pukul. Jadi marah orang tempatan. Serbu nak bergaduh dan hampir marah kepada pendatang Myanmar. Tak, orang tetap bubuh Rohingya juga. Orang tetap kata Rohingya sembuh sirih. Orang Kachin, orang Shan, orang Chin yang ada di Pulau Pinang, tuan-tuan tengok tu, yang balik kerja malam daripada restoran, dia pun buat sembuh sirih. Sama juga budaya, tak kena juga orang Rohingya. Saya pun tak nak membela sebab saya fikir kata di Malaysia adalah orang hidup dengan banyak poket. Dan poket kita tak pernah simpan untuk orang. Poket ni kita simpan semua untuk kita. Kita nak semua untuk kita lah. Jadi oleh kerana kita rasa orang Rohingya telah mengambil sebahagian daripada hak poket kita, marahlah kita. Kita tak boleh biarkan mereka duduk di sini. Dia kena balik. Itu negara dia. Sebab kita nak menjaminkan Islam yang ada balik di tanah Arakan. Dia kena balik. Itu tanah air dia. Kita nak semua tempat yang mana orang Islam mempunyai hak secara legal, secara perundangan, secara nation state, asas undang-undang antarabangsa, balik ke negara dia. Tak payah dia duduk di negara kita. Dia balik. Sebab hak dia di negara tu ada. Tak payah kita bagi hak kita kepada dia. Kita perjuangkan hak dia untuk dapat balik. Itu perjuangan yang betul. Memulangkan hak saudara kita di tempat yang dia ada hak. Kita pun tak mahu ada satu orang, anak dia datang halau dia keluar rumah kerana tak suka pada mak dia. Bukan cara yang betul kita ambil mak dia bela. Kita kena pergi report polis, buat kes, dakwa dan suruh anak dia keluar daripada rumah tersebut kerana rumah tu rumah mak dia. Sebab itu hak.
Jadi kita cakap tentang hak ni, kita tak boleh bagi hak baru kepada orang yang dah ada hak yang lama. Nanti merampas pula hak orang yang sepatutnya. Orang kita pun ramai yang tak ada rumah. Orang kita pun ramai yang hidup susah. Kita pun negara yang masih struggle untuk membantu orang bawahan. Jadi tak mudah untuk kita lepaskan hak kita bagi hal yang sebenarnya, hak yang sebenar orang Rohingya adalah ada di tanah Arakan. Di situ mereka ada sejarah nenek moyang mereka. Dia sekarang nak pulangkan aja. Manakala hak-hak yang ada dalam negara kita ni adalah hak kita. Yang mana nanti hak ni pun nak dibagi-bagi, nak dibedak-bedak lagi dalam keadaan kita pun ramai orang susah. Okey? Tak ada apa soal jawab? Kalau tak ada apa, saya nak habiskan t-shirt Stone Revolution. Tinggal 173 lai lagi. Alhamdulillah, walaupun saya jual baru 2 hari, kita dah jual 327 lai. Jadi ada 173 lai lagi.